Assalamualaikum. Okay, so untuk video vlog kali ni saya akan bawa korang jalan-jalan ke negeri yang paling bahagia di Malaysia, iaitu Terengganu. Kemudian saya akan bawa korang jalan-jalan pergi ke Pulau Kapas. Yang ketiga, saya akan bawa korang pergi ke Drobis. So, let's go. Jom pergi makan sekejap dong dekat Terengganu. Terengganu nak beli Terengganu sekejap. Boleh? Okay, so hari ni kita akan pergi ke Terengganu. Let's go! Okay, so kita dah sampai di Kuala Terengganu. Okay, so hari ni saya nak bawa saya punya team pergi makan makanan yang paling famous dekat Terengganu. Kita try nasi dagang. Eli pernah makan nasi dagang? Tak pernah. Syu pernah makan? Azim memang dah biasa lah sebab dia jantan. Okay, ni kita tengok orang KL suka ke tak suka nasi dagang. So let's go. Aduh, so malangnya kita dah terlambat walaupun sekarang baru pukul 9 lebih. Tapi nasi dagang dengan nasi minyak dah habis. So tinggal nasi lemak je. Tapi tak apa, kita teruskan lagi pencarian dekat kedai lain. Ada tak nasi minyak ataupun nasi dagang? Jom. Nasi dagang dulu. So kita cari location yang kedua untuk mencari sarapan kita, iaitu nasi dagang. Perjalanan mencari nasi dagang. Korang bayangkan satu bandar pukul 10 semua kedai dah habis. So bermaksud nasi dagang memang paling top lah. Jadi lupa juga nasi dagang. Apa saya boleh makan? Saya makan nasi minyak. Ini panas. Semua orang boleh makan nasi dagang. Okay guys, ini saya kali pertama nak cuba makan nasi dagang di sini. Okay, dia pun untuk Eli first time kita makan nasi dagang. Kita boleh try. Budak bandar biasa. Rasa dia macam mana? Rasa dia manis. Lebih sedap. Ni mana apa ni? Balik ke mana kot? Kan balik pula. Dah jauh kot. Tak boleh tanya bos lah. Boleh tu nak pergi ni? Ada tempat menarik kat Terengganu ni. Pulau ni. Tapi rasanya daripada tepi jalan tadi nampak tu. Pulau yang apa yang pulau tu? Kapas. Pulau Kapas tu? Kapas. Try ajak bos nak? Tak berani. Bos ajak makan je tapi kita yang lebih-lebih pula kan. Tak apa, nanti aku cakap dengan bos. Cakap dengan bos. Aku kena masuk lagi. Dah jom, gerak. Orang ada satu permintaan, satu plan. Plan apa? Apa kata? Kita pergi Pulau Kapas? Nak buat apa Pulau Kapas? Kau nak buat apa? Sebab sungai ni teringin nak pergi. Tak, sekarang ni musim monsun. Confirm nak pergi? Boleh je kalau nak pergi. Tapi kalau kejap lagi, kalau katakan tengah on the way pergi sana, kalau katakan ribut, pandai-pandai lah. So saya try call kawan saya dulu. Kalau katakan speedboat dia ada, lepas tu kita terus gerak. Sekejap saya call dia dulu. Mantap aja. Okay, so sementara kita tunggu naik boat, saya akan trade sekejap. So dekat sini kita dah nampak market dah masih lagi melakukan all time high. Kita akan mencari lagi peluang untuk mencari buy. Bukannya bila market tu dah naik tinggi kita nak mencari sell. Selagi mana market tu masih berpeluang untuk naik, kita boleh lagi tumpang untuk naik sekali. So saya akan masuk position. Korang nampak kita dah masuk buy tengah running, walaupun kita buy di dalam keadaan high. Ni harga paling tertinggi. So nanti kita tengok dalam 1 jam lagi berapa profit yang kita boleh collect hari ni. So itu sahaja. Okay, so yang kita buy tadi dah biru-biru. So total profit dekat sini 1,900
184 USD, lebih kurang 4,700 ringgit Malaysia. So alhamdulillah untuk trading hari ini. So jom kita pergi jeti dan pergi ke Pulau Kapas. Okay, so kita dah sampai dekat jeti. Saya dah call kawan saya tadi. Kita tunggu dia sampai sekejap. Lepas tu kita bawa budak-budak ni pergi jalan-jalan Pulau Kapas. Lepas tu pergi dekat Drawbridge. Let's go. Life jacket kena pakai. Okay, so sekarang kita dalam boat. Kita menuju ke Pulau Kapas. Okay, so kalau korang nak tahu, Pulau Kapas ni adalah pulau yang paling dekat sekali dengan Kuala Terengganu. Dan nama Pulau Kapas ni diberi kerana pasir dia tu sangat lembut macam kapas. So kalau korang nak tahu, sampai dekat sana nanti 10 minit dah sampai, nanti kita tengok pasir dia tu putih ke lembut ke tak lembut, nanti kita tengok. Let's go. Panggil dia Pulau Singa. Kalau korang tengok, kita nampak kepala, tangan, lepas tu dia tengah terbaring. Kadang-kadang sini tempat orang pergi hiking lah. So kalau siapa-siapa nak datang Pulau Kapas, korang boleh datang sini. Macam-macam korang boleh buat. Okay guys, so kita dah habis explore Pulau Kapas. So sekarang next destination kita nak pergi ke Drawbridge, Kuala Terengganu. Let's go. Okay, so kita dah sampai dekat Drawbridge. Kalau korang memang dah tahu yang jambatan ni adalah jambatan yang pertama di Malaysia yang boleh diangkat. So siapa-siapa yang belum pernah datang lagi ke negeri Terengganu, korang wajib datang, korang wajib try dia punya makanan, korang kena pergi pulau dia, dan korang kena jalan-jalan dekat Kuala Terengganu sebab bandar dia memang cantik gila. So itu sahaja untuk vlog kali ni. Kalau korang suka, korang boleh komen dekat bawah negeri mana yang kami boleh pergi selepas ni. Jangan lupa like, komen, follow, subscribe. Semua button yang ada kat sini semua korang tekan. So itu sahaja. Assalamualaikum. Macam ni je. Naik pun saya dah besok ni. Tu nampak ah. Naik tu. Aduh. Ya Allah. Salah cakap.